Pada hari ini, dalam tahun 2013, Majlis Penyerahan Rasmi Operasi Daulat kepada Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Musa bin Haji Aman, Ketua Menteri Sabah di Felda Sahabat 16, Lahad Datu, Sabah. Menerusi penyerahan ini, Operasi Daulat mula dikenali sebagai Operasi Sanggah dan kawalan pengoperasian operasi ini dilaksanakan sepenuhnya oleh ESKOM. Operasi Daulat dilancarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM pada 5 Mac 2013 selepas 3 minggu usaha untuk menamatkan pemberontakan pengganas Sulu melalui rundingan menemui jalan buntu. Pembentukan ESKOM diumumkan dalam satu sidang akhbar yang diadakan di Felda Sahabat, Lahad Datu, Sabah pada 7 Mac 2013.